Makan tengah hari kalau dapat lauk combo macam ni memang syahdu guys. Labu masak lemak putih. Terangkat. Tak percaya? Ni gabungkan dengan nasi putih. Lepas tu lemak. And then ada ikan pelaling goreng garing-garing. And then sambal belacan. Dah lengkap kehidupan korang. Tak percaya? Sedap gila guys. Jomlah kita buat. Senang je guys. Mula-mula korang kena tumbuk dulu bawang merah, ikan bilis, sedikit lada hitam. Tumbuk hancur sampai dah jadi paste macam ni. Lebih kurang lah kan. And then korang panaskan air. Kemudian korang masukkan bahan yang telah ditumbuk. Korang masukkan labu. Didihkan dulu sampai labu ni sedikit empuk. Bila dia dah mula empuk, korang masukkan santan. Kacau sebati perlahan. Bila dah mesra, korang masukkan perasalah garam. Dan bila dah sedap apa semua, korang boleh taburkan dengan irisan cili merah. Dah siap untuk dihidangkan. Lepas tu, jangan lupa korang goreng ikan kembung ke ikan pelaling ke. Make sure garing-garing. Mesti sedap. And then untuk sambal belacan, simple punya resepi. Korang tumbuk cili merah, cili padi merah, belacan, garam, gula. Korang masukkan air asam jawa. Gaul. Bila dah mesra dalam batu lesung ni, korang perahkan limau kasturi. Sedap guys. Tak percaya? Korang kena cuba. Bismillah. Perfect combo.